Apa khabar semua? Untuk makluman kamu, saya merupakan rakan ini. SK Pulau Pasir Mandi ni merupakan sekolah TS25 kohort 8. Jadi saya kata kalau sebut TS25 kena ingat apa yang pertama? Sekolah bagus. Yang kedua, kemenjadian diri murid. Kalau guru tu ialah keberhasilan guru. Jadi saya nak kamu pastikan pertama dalam bidang kurikulum, dalam bidang pelajaran kamu berjaya dalam bidang akademik. Yang kedua, kamu mengharumkan nama sekolah dengan penglibatan aktif kamu dalam bidang koko dan persatuan, sukan koko, ya, uniform dan persatuan. Dan yang ketiga, kamu mampu mengamalkan nilai-nilai murni dan beradab sebagai seorang murid yang berkelakuan baik. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Jadi mesti pandai, mesti mampu aplikasikan sumbangan beliau. Dia pandai dan dia boleh bantu kawan dia. Dan pada masa yang sama dia juga mengamalkan nilai-nilai murni. Bagus, saya suka yang beri respon tu dia berani. Dan berani dia bagi jawapan yang betul. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua guru-guru di SK Pulau Pasir Mandi kerana berjaya mencongkel potensi murid di sekolah ini. Jadi untuk guru-guru saya di SK Pulau Pasir Mandi, pastikan 3 perkara ini cikgu ambil kira dalam setiap tugasan cikgu semasa menyampaikan amanah menjalankan tugas sebagai seorang guru. Pertama, dari aspek kurikulum, pastikan kurikulum yang disampaikan harus merujuk kemahiran, pengetahuan dan nilai yang terkandung dalam DSKP tahun semasa. Jadikan DSKP sebagai rujukan utama. Yang kedua, untuk para guru di SK Pulau Pasir Mandi, untuk bidang pedagogi, pastikan pengajaran guru adalah menarik dan bermakna. Di peringkat sekolah rendah ni, pastikan subjek guru adalah subjek yang dinanti-nanti ataupun yang ditunggu oleh anak kita di dalam kelas. Dan yang ketiga, untuk aspek pentafsiran, apakah pentafsiran yang kita guna pakai sekarang? PBD. Jadi pastikan setiap kali PDPC tu kamu memberi tumpuan supaya sekurang-kurangnya kamu berjaya mencatat TP3 dan ke atas sebagai bukti kamu mampu menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang terkandung di dalam SKP yang ditetapkan. Jadi saya ucapkan cikgu, terima kasih, syabas dan tahniah. Walaupun cikgu 12 orang, tapi saya yakin dengan kapasiti 12 orang ini kita mampu menjana kemenjadian diri murid yang bermula di SK Pulau Pasir Mandi. Jadi tolong beri kerjasama, buat sungguh-sungguh, hormati guru kamu, kerana saya yakin kita boleh lahirkan kecemerlangan murid di SK Pulau Pasir Mandi. Berikan tepukan kepada semua guru kamu. Tanya, sabar, jaga diri. Dan saya kalau di PPD saya sebagai ketua unit untuk unit bahasa,
Jadi insyaAllah apa saja yang berkaitan dengan bahasa, saya sebagai rakan ilik sentiasa menyokong SK Pulau Pasir Mandi, dan kamu bertuah kerana mendapat kepimpinan yang sentiasa cemerlang Puan Rosaidah, dan insyaAllah saya sentiasa mengikuti perkembangan kamu dan yakin kamu boleh capai kecemerlangan. Jadi saya rasa itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan teruskan kecemerlangan. Sekian, jumpa lagi.